Bounce. Hot FM. Hari ini Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua. Zara Zia bersama dengan saya memegang watak Zara Amira dalam Love You Mr. Arrogant. Dah berakhir semalam, ramai sekali yang menonton dan ramai sekali yang suka dengan ending dia. Zara. Hai, inilah dia. Okey, kita ada pemanggil ni sebelum kita dengarkan lagu ya. Nama dia Encik Azam. Silakan Encik Azam. Saya Cik Azam. Okey, Cik Azam, tengok ke drama Love You Mr. Arrogant ni? Ya Allah, saya tak pernah tinggal. Daripada episod 1 sampai semalam, saya tak pernah tinggal. So macam mana ending dia semalam? Suka tak? Sangat manis lah. Nangis. Happy ending. Kan? Okey, apa? Okey, Ni saya ada ni soalan saya nak tanya dengan Cik Zara Amira. okey, silakan. Hello Cik Zara. Hello. Cepat suara tu. Oh, tak sangka boleh cakap sama Cik Zara. Ya. Ni saya nak tanya lah. Yelah dah berlakon dengan Aziz Khairi. Cik Zara tengok Aziz Khairi tu macam mana? Amboi. Dia ada tak macam ciri-ciri lelaki zaman Cik Zara ke? Kita nak tahu je. Okey. Saya pun nak tahu, okey? Saya dengan Encik Azam ni sama. So please Zara jawab secara jujur. Allah, hai. Saya rasa si Irham tu memang ada ciri-ciri yang perempuan semua suka kat dia. Okey, itu Irham. Sekarang tanya pasal Azli. Ya, Pandai kan korang? Aduh. Cepat. Azli. Cakap lah, nak tahu. Azli ataupun Irham, dia memang ada ciri-ciri yang semua perempuan akan suka kat dia. And then perangai dia pun lebih kurang je. Jawapan selamat. Kita nak tanya bukan semua perempuan, kepada awak. Okey. Sebab saya pun nak try juga Aziz Khairi. Ya Allah, try macam mana tu? Cepat. Okey. Try macam mana Zara Amira nak lah. Tapi iyalah, ada yang Zara suka lah sebenarnya. Betul tak Zara? Adalah ciri-ciri dia? Ada. Okey, bagus. Okey, satu lagi. Boleh tak Encik Azam, saya tanya bagi pihak awak. Apakah perangai buruk Azli yang boleh awak kongsikan Zara? Dia kuat tidur lah dekat set. Oh, ya ke? Okey. Dia kuat tidur tak apa. Saya suka sebab saya boleh jaga dia tidur. Tepuk dahi. Encik Azam, awak ni suka sangat dengan Azli. Kenapa ya? Sebab saya lah Aziz Khairi. Ya. Ya. Oh, kau nak kenakan aku. Aduh. Kang Hasan. Azli. Apa benda lah kau sekarang? Dia nak kena tunjal kepala dia lagi kan? Tu lah. Bro, awak tolong tunjalkan untuk saya lah bro. Hot FM,